Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berjumpa dengan bulan yang paling diberkati, yang paling ditunjuki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bulan Ramadan. Dan terima kasih juga kepada pihak Masjid Ghazali Guru Musa bagi untuk sudi menerima ambuh sebagai pentazkirah pada petang pengisian pada petang ni. Dan bagi untuk pengenalan lah, pengenalan pada mula-mulanya kenal lah diri hamba dulu. Bagi kata orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Hamba diberi nama Ahmad Luqman bin Zulkifli. Boleh panggil Ustaz Luqman, boleh Ustaz pun boleh, email boleh, tak masalah. Bertugas di masjid di sekitar Ketereh sebagai imam tua di Ketereh. Dan program kita ni ada program bersama di bawah Abi Kelantan. Ada hamba sebagai timbalan jadi petua Abi Negeri Kelantan. Sihat belaka ke warga gua semua gua Musa? Sihat. Alhamdulillah. Semoga puasa berlaku sekarang ni deh. Tak ada hamba buka puasa dah tengah hari atau bunyi azan zuhur sepuluh azan maghrib. Takut lagu tu. Janganlah. Azan maghrib ni waktu maghrib dia lah. Ada tergelincir matahari. Bukan ikut atas suara tu hilang. Dia ikut atas waktu itulah. Waktu gelincir matahari itulah maghrib. Bukan panggil azan tak bila serupa dengan azan maghrib. Dia waktu halah tu. Alhamdulillah. Ambo tidaklah panggil untuk mengajar, tapi untuk berkongsi lah dengan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Sedikit sebanyaklah apa yang kita perlu mengisi untuk sepanjang bulan Ramadan. Dan bukan bulan Ramadan sahaja, tetapi panggil luar daripada bulan Ramadan. Nanti tak lama lagi bulan Ramadan akan tinggalkan kita. Kita dah masuk pada hari ni 17 Ramadan. Setakat mana dah kita amalan kita sepanjang bulan puasa ni, dari 1 sampai 17. Pernah tak kita muhasabah diri kita? Setara mana amalan kita? Quran berapa kali kita sentuh dah bulan puasa ni? Kalau selain bulan puasa tu saudara katalah berdebu hari 1 Ramadan, sungguh kita nak mengaji Quran. Masuk juz 1, juz 2 boleh teh lagi. Masuk juz 3 agak. Sekarang tak sedap. Bunyi lidah tak serupa orang ngaji. Bila masuk, kau lama kau jauh dengan Al-Quran. Maka pada hari ini ni 17 Ramadan ni, maka jatuh pada panggil hari apa hari ni? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari ni Zulquran. Hari Nuzul Quran. Betul dah hari Sabtu tak salah. Hari Nuzul Quran Hari Nuzul Quran. Tahu tak apa Nuzul Quran? Tahu tak apa Nuzul Quran? Ibu-ibu tahu Nuzul Quran? Ayah tahu. Nuzul Quran ni adalah panggil hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab Al-Quran ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya 17 Ramadan. Apa panggil diturunkan pada 17 Ramadan? Adakah Al-Quran je yang turun pada 17 Ramadan? Tidak. Ada ulama mengkaji panggil bulan Ramadan ni. Ada beberapa kitab yang diturunkan pada bulan Ramadan. Bukan beberapa kata, kebanyakan semua kitab samawi lah. Kebanyakannya turun pada bulan Ramadan. Seperti kitab Zabur. Kitab Zabur pun turun pada bulan Ramadan. Kitab Taurat pun turun pada bulan Ramadan. Cuma hari yang berbeza. Kitab Injil pun sama juga, turun pada bulan Ramadan. Dan kitab Al-Quran pun sama juga, diturunkan pada 17 Ramadan, iaitu pada hari inilah. Dan bersempena dengan Nuzul Quran ni, kita ambil pengajaran, kita ambil pengisian, kita ambil manfaat daripada Nuzul Quran ni lah. Seperti mana di dalam Al-Quran sebut, iaitu Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitu pada bulan Ramadan ni, padanya ada Syahrul Ramadan
fa syahrul ramadhana unzila fihi al-Quran, dan padanya Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan ni Al-Quran. Gapo guna Al-Quran ni? Gapo guna Al-Quran? Dan Allah teruskan dengan ayat hudan linnas, iaitu petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Kita lah kita beli peti sejuk. Peti sejuk kau, beli kipas kau, beli gapo mesin basuh kau mana dia mesti letak gapo dalam kotak tu. Letak gapo? Letak buku manual. Letak buku manual. Supaya jugalah dengan Al-Quran. Al-Quran ni ada manual bagi kehidupan manusia, petunjuk bagi manusia. Tunjuk bagi manusia. Hudan linnas. Tunjuk untuk gapo? Wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk membezakan antara yang hak dengan yang batil, yang mana yang benar, mana yang tidak benar ataupun salah dari segi agama. Pemisah antara yang hak dengan yang batil. Itu petunjuk Al-Quran. Tapi kita baca. Sekadar baca tak faham. Tak apa permulaan tu masalah. Tapi lagu tu lah. Lepas puasa sipir pula dalam Quran tu. Tak sentuh, tak gapo. Maka pada bulan puasa ni lah kita kena berlumba untuk kita mengejar amalan-amalan. Kejar sebanyak mana yang boleh kita buat. Batu panggil dalam Quran sebut juga fastabaqul khairat. Fastabaqul khairat, itu berlumba-lumbalah kamu untuk membuat kebajikan. Berlumba dengan berjalan ni lain. Berlumba dengan jalan ni lain. Berlumba. Kalau berlumba ni kalau jalan ni kita tak perlu tenaga yang kuat, betul tak? Jalan ni kita tak perlu tenaga yang kuat. Jalan gitu lah. Kalau jalan 10 km boleh tahan lagi. Tapi berlumba ni dia perlu tenaga, dia perlu kita punya mujahadah kita, kesungguhan kita untuk kita nak capai tujuan kita. Jalan sampai juga tapi lambat sikit. Tapi kalau dengan berlari cepat sampai destinasi. Mungkin nak cepat mati dah. Tapi nak cepat sampai destinasi kita, amalan kita, tujuan kita gapo atas dunia ni. Tujuan kita gapo atas dunia ni? Ibu-ibu ayah. Tujuan kita gapo atas dunia ni? Tujuan kita gapo atas dunia? Adakah tujuan kita nak tiba-tiba ada buat konsert, kita pergi join konsert, wah-wah lupa dengan Allah SWT, tinggal masjid. Untuk apa? Untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jins illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia itu melainkan dengan beribadat kepada aku. Tuhan lah, bukan pada tu email depan ni, bukan ustaz. Pada Allah Subhanahu wa taala. Nak suruh beribadah. Lagi-lagi boleh puasa ni lagilah kau panggil kau kuat kita nak melakukan ibadah. Kau kuat kita melakukan ibadah. Batu ulama kita membahagikan puasa ni kepada 3 kategori. Kategori yang pertama, puasa orang awam. Puasa orang biasa-biasa je. Puasa orang biasa-biasa. Lagu mana puasa orang biasa-biasa? Puasa orang biasa-biasa mana? Puasa orang biasa-biasa ni iaitu dia menahan diri dia daripada makan, minum dan melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa dia. Itu biasa, orang biasa, orang lain dia buat. Orang Cina, orang yang orang non muslim, ni orang ramai orang non muslim buat puasa lah ni. Kalau kita tengok TikTok apa semua media sosial. Orang bukit Islam pun berpuasa juga seperti mana kita puasa. Tu puasa orang biasa. Puasa tak minum, tak makan. Tak melakukan perbuatan yang membatalkan. Tu puasa orang biasa. Tu orang yang pertama. Tu kategori yang pertama. Kategori yang kedua pula,
puasa VIP. Ni memang kelas-kelas VIP ni. Lagu mana puasa kelas-kelas VIP? Itu yang pertama, dia memang menahan diri dia daripada minum, makan dan perkara yang membatalkan puasa. Tapi ditambah pula, dia menjaga segala panca indera dia. Jaga telinga daripada dengar benda yang mengupak. Jaga mulut daripada kita nak mengupak. Jaga kaki kita ni jangan duk kerak sangat gicolek balik-balik. Ada. Kita ni kau akhir Ramadan kau kuat gicolek. Ada. Kau nak habis puasa kau kuat. Ni kat 10 hari 5 hari nak akhir ingat 5 hari akhir kepada Ramadan ni kau kuat shopping ni. Ada hak tu zakat, ni zakat. Ada banyak zakat, pergi shopping kuat. Bukan tak pergi shopping, tapi kita lebih banyak ke arah tu. Kita lebih kepada ke arah tu. Jagalah benda tu. Bukan tak sibui, jaga. Mata ni lebih kena jaga daripada anggota-anggota lain. Bab mata ni lah punca segala dosa. Punca segala dosa mata. Dalam kitab pernah bagi hati ada pernah sebut mata ni adalah punca segala-galanya. Punca segala dosa adalah mata. Nak kata punca ni kalau orang lelaki dia tahulah mata orang lelaki lebih bahaya daripada mata orang perempuan. Dia boleh lebih hebat daripada X-ray di hospital. Nak tembus pandangan kalau orang lelaki lah. Lepas tu bagi mata ni jaga molek. Kalau orang lelaki gibazah sudah. Kalau bini suruh untuk lelaki gibazah sudah lalu. Tutup sadaqallahul azim. Yang panggil ada sesuatu yang dibazar ni menaikkan syahwat dia, nafsu dia. Kalau hak puan pula mata dia berada di shopping ataupun di tempat-tempat yang jual beli juga. Benda tu sebenarnya dia tak patut beli, tapi disebabkan mata tak boleh diskaun. Diskaun, lebih diskaun 90% diskaun. Beli juga. Padahal benda tu tak pakai pun. Kalau pakai pun tak lepas dekat orang lain pula. Maka bazir benda tu. Seperti juga bulan puasa ni. Bulan puasa ni adalah promosi Allah Subhanahu Wa Taala yang sangatlah besar ganjaran dia. Kalau kita tengok bulan puasa ni, kita tengok bulan puasa ni hanya Ramadan sahaja yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan lain tak sebut. Muharram kita tak sebut, Safar pun tak sebut, Rabiul Awal pun tak sebut. Rabiul Awal pun panggil bulan kelahiran Nabi kita, tapi tidak disebut. Dia dalam Al-Quran sebut hanya satu bulan sahaja, itu bulan Ramadan sahaja. Itulah promosi yang paling besar sekali. Maka kalau kita melepaskan promosi itu begitu sahaja tanpa kita melakukan amal ibadah, rugi kita. Rugi kita. Tu yang kedua banyak. Yang kedua. Tu yang kedua. Kategori puasa yang kedua. Dan yang ketiga pula, kategori puasa yang ketiga adalah kategori puasa VVIP. VVIP. Lagu mana? Ni paling payah sekali. Paling payah sekali kita nak buat. Puasa amal ni, amal pun payah kita nak mengamalkan. Puasa VIP nak mana? Puasa yang kategori VIP, iaitu yang pertama dia adalah menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa. Dan yang kedua, dia menjaga panca indera ni daripada mengurangkan pahala puasa dia. Dan yang ketiga ni paling payah sekali, menjaga hati dia ni daripada perkara yang madmumah, perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun di dalam agama tu. Gapo dia hak paling patut dikeji? Hati itu. Gapo dia? Acu je orang lalu, kawan ni pakai luar. Tak segi semai dia pakai luar. Contoh kita dalam hati kita, dalam hati kita duk ngata. Kita kutuk orang, duk ngata orang dalam hati kita. Tu benda tu benda tu sepatut kita berpuasa-puasa ni jaga benda tu.
jaga hati kita daripada perkara yang tidak sepatutnya. Dia orang kata boleh puasa ni tengok apa ketahui mula ingatlah mula terawih oh kahwin ni time puasa je main masjid belum puasa tak payah main masjid. Ngata dalam hati ada mungkin ngata depan dia. Kata depan dia tak tahulah lagi yang teruk. Orang nak mati dah kau. Mari masjid ni. Anak yang panggil tu adalah kategori orang yang puasa dia kategori VIP. Susah kita nak bentuk. Boleh jari-jari, tak ada lah jari-jari. Cuma sentiasa tu tidak ada. Payah kita nak buat. Ada tu 3. Kita tengok kita ni hak duk alik mana. Nombor 1 ke hak orang biasa, orang awam ni, ataupun VIP ke ataupun VVIP. Pilih hak kita duk mana. Sejak daripada 1 Ramadan sampailah 17 hari ni, 17 Ramadan, kita ni setara mana amalan kita. Setara mana amalan kita. Hak tu kita ni banyak benda yang lara, banyak benda lalai. Kita ni tak ambil berat pasal agama. Tapi kalau hibur sungguh kita longgar. Longgar nak pergi tempat hibur tapi kalau masjid buat program apa-apa malah nak pergi. Tak kita belakang ni. Tak kita tak kata siapa kata kita belakang. Batu bagi kena bersungguh lah. Bersungguh. Kalau bab masjid ni kena mari awal. Mari duduk depan sekali kau. Jangan duduk belakang email, duduk ujung-ujung tepi kau. Belakang email ni bagi orang hak yang ada ilmu. Duduk ujung-ujung ni kan. Depan tapi duduk ujung-ujung. Tak ada masalah. Belum kalau boleh setakat tu boleh puasa ni. Dan boleh istiqamah sepanjang luar daripada boleh puasa. Tu alhamdulillah. Payah nak didik tarbiyah dalam boleh puasa ni. Bukan payah. Kita nak membentuk ni. Kalau tanpa yang kita tak ada orang yang suruh ataupun orang yang ajak, payah nak mari. Payah nak mari. Tapi ni alhamdulillah syukur kita boleh jumpa duduk di masjid ni. Ada di masjid ni lupa nak ajak. Sama-sama kita niat iktikaf. Supaya setiap nafas kita ni dikira oleh Allah Subhanahu taala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Saja aku niat i'tikaf di dalam masjid ni kerana Allah taala. Semoga pahala kita rugi dah masa berapa minit dah kita rugi. Sebab kita lupa semua. Rugi. Kalau boleh niat masuk masjid ni i'tikaf. Niat i'tikaf tak asyik baca Quran pun tak ada masalah. Tak asyik baca Quran. Niat i'tikaf boleh pahala dah. Malah kita pun nak mengaji Quran, malah mengaji Quran. Biar. Tapi duduk masuk masjid ni i'tikaf. Paling kurang tu. Nak lebih advance lagi. Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Tu bagi comel. Bagi comel sekali. Lagi-lagi bulan Quran ni. Kata guru hamba, dia kata sebelum puasa ni macam-macam amalan dia buat, dia beramal, baca wirid ni lah, baca maksurah lah, baca sikit-sikit amalan. Tapi bila masuk bulan puasa, dia tinggal semua amalan dia fokus kepada Al-Quran sahaja. Sebab apa? Sebab kita sebut tadi lah, kita baca ni Syahrul Ramadhana unzila fihi al-Quran hudan linnas. Nak ambil situ ni adalah kita nak cara bulan puasa ni dengan Quran. Tak pandai Quran, pergi belajar. Pandai sikit, tambah sikit ilmu tajwid. Pandai sikit lagi, belajar pula tadabbur ataupun belajar pula tentang kisah asbabun nuzul Quran. Tambah sikit-sikit. Bukan nak suruh panggil kita ni nak jadi panggil pandai terhuduk. Kita manusia ni, kita manusia ni, kita lah bukan nak siapa hak nak yang jadi terbaik. Dak. Ambo hak depan ni ambo di, bukan yang terbaik depan ni. Dak. Bukan lagu tu. Ayatnya panggil gapo sebenarnya kita perlu kita jadi.
Kita perlu menjadikan diri kita ni ke arah yang lebih baik. Bukan jadi hak supaya kita yang paling terbaik tu. Kita berubah daripada tidak baik kepada yang baik. Tu sepatutnya kita. Kalau kita nak jadi yang terbaik tak boleh. Yang terbaik tu payah. Sebab iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Batu panggil budak puasa ni buat cara orang lain. Cara bak ibadah, cara bak beramal, baca Quran ramai-ramai. Baca Quran. Jangan pula kita jadi pencaci Al-Quran. Lah ni hak isu lah ni orang pijak Quran. Orang pijak Quran. Kita apa reaksi kita orang pijak Quran? Rasa gana. Olah pijak Quran tak lega pun. Kadang-kadang scroll Facebook, scroll TikTok. Orang tengok betul-betul tak lega pun. Lepas tu tek ada atas. Scroll di atas, scroll. Tak lega pun. Tak respon. Gitu kau kita. Kita ni setara tu loh. Sepatutnya komen lah sikit, share sikit. Share sikit. Apa ni panggil menghina agama Islam? Islam tidak menghina agama kamu, tapi kamu menghina agama Islam. Apa? Kita marah dia pula. Kita tanya dia pula apa? Sebab kita tak nak setuh gapo pun. Kita tak nak setuh bab isu agama lain. Tapi dia selalu mengusik-usik agama kita. Pijak Al-Quran. Macam-macam lagi. Yang panggil mencabar kesuci Al-Quran, kesuci agama kita. Patutnya kita share lah, ataupun kita komen lah sedikit sebanyak. Kalau komen tak ada orang mahu kita. Walaupun orang mahu kita pun, tu adalah perbuatan yang terbaik. Takut-takutnya Allah suka perbuatan kita. Tapi janganlah panggil komen benda yang tak sepatutnya. Komen benda-benda wuduk. Benda-benda wuduk tu jadi juga. Kita biar komen tu biar panggil tegas, tetapi ada adab kita. Tegas tapi ada adab kita. Lagu tu. Yang panggil itulah antara sepanjang bulan Ramadan ni. Lagi-lagi kita dah nak masuk 3 hari lagi kita nak masuk, iaitu melepaskan daripada fasa yang ketiga tu, iaitu melepaskan daripada api neraka. Yang panggil berusahalah banyak-banyak ni dok. Awal-awal puasa 10 sah terawih. Masuk fasa kedua 5 sah. Masuk fasa ke-10 ni tinggal email tok bila tok siap. Email tok bila tok siap. Pakat tinggal lah tu. Dia pergi conek buka puasa luar. Dia buka puasa luar kan. Puasa-puasa kedai orang ngajak pun tak mari dah terawih letih. Kenyai makan. Kenyai makan. Hamba tahun ni boleh puasa kurang makan sikit. Kurang makan sikit. Makan juga tapi kurang lah daripada skala. Skala pun sepinggir je. Cuma banyak dengan nasi dalam bekas tu je. Kurang lah ni. Biasa 2 senduk 3 senduk. Ni senduk je. Sebab kita lagi hamba imam terawih. Kalau ada kita kalau makan banyak terawih memang tak boleh mengatur lalu. Makan banyak. Gitu. Dan yang panggil kita ni antara yang asnah ni, kita sama-sama asnah apa semua. Ambo hari satu cerita lah, nutup. Ambo satu cerita. Ni cerita kampung ambo diri, masjid ambo diri. Boleh carilah masjid Mukim Hutan Pasir di Ketereh. Masjid Tayyibah Mukim Hutan Pasir di Ketereh. Dan berlaku pada tahun ni juga. Ada seorang asnah ambo meninggal dunia. Dan kematian dia ni ambo sangat-sangat deki dengan dia. Sebab apa? Dia boleh istiqamah 5 waktu mari masjid. Dia ni ada penyakit, dipanggil penyakit mental. Gila lah. Kalau tak akhir ubat memang nyetok dia hari tu. Sebab ada pernah sekali dia nyetok. Bukan nak kata memburukkan dia ada. Cuma nak sebagai kita lah. Kita ni walaupun kita asnah ada kekurangan, tapi dia ni kurang lagi. Takkannya abang kata dia lah paling kurang sekali. Takkan abang jumpa sekali. Dia adalah masalah mental. Masalah mental. Tapi dia boleh mari istiqamah 5 waktu tanpa mengiss. Dan setiap kali kuliah maghrib atau maghrib isyak,
deh mari Isyak, mari Isya, deh dia selalu berada pada satu tempat sahaja. Kalau contoh kalau masjid kalau kita dia biasa di sebelah kiri, ambo duk tinggal semua. Sebelah kiri duk tepi tiang, bak tiang masjid ambo tengah. Tepi tiang duk tengah tepi alik kiri. Tepi alik kiri. Maka dia memang istiqamah. Lepas pada sembahyang memang dia duduk situ. Pas mai duduk situ, pas mai duduk situ. Ataupun kuliah pun duduk situ. Kuliah subuh pun, kuliah maghrib isya pun duduk situ. Dan nak dijadikan cerita, ada satu hari tu dia bagi satu serban. Dia buat kosong makan serban, tapi tak akan lilit lah. Dia pakai gatu atas macam buat tali leher, buat netai, tali leher. Dia ikat sisipu. Dia mai dia pakai hak tu lah. Lepas tu hak dia pakai ni, tahun ni juga dia bagi kepada seorang pengkuliah ustaz tu. Dia bagi, ustaz, ambo ni tak tahu gapo kata ke ustaz kata. Ambo baru ustaz nak bagi ambo lah ke ustaz. Ambo wis kebel ke ustaz. Dan ustaz tu ambo pun lupa nak maklum ke ustaz tu benar. Dan teringat sebelum puasa ni, sebelum puasa dia meninggal pada Syaban, pada bulan Syaban. Pada Syaban lalu dia meninggal. Dan ustaz tu kejut. Dia tanyalah, mula boleh tanya, mana panggil hak pengkuliah? Panggil pengkuliah. Hak panggil hak biasa duk kuliah tu tepi-tepi tu. Ustaz dia mati dah ustaz. Mati dah bila? Minggu lepas. Maka ustaz kata Allahu Akbar. Allah hamba panggil antara yang panggil specialnya adalah ustaz mendoakan dia, tuan guru mendoakan dia khusus untuk dia sahaja. Maknanya dengan istiqamahnya dia buat amal kebaikan sikit dah, walaupun macam kecil bagi kita. Gapo dia yang duduk dalam kuliah, kita rasa duduk dalam kuliah tu tak ada gapo. Tapi benda tu besar apabila lepas daripada mati. Lepas daripada dia meninggal, benda tu jadi besar. Panggil orang jadi cemburu. Jemaah-jemaah lain jadi cemburu pada dia. Dan dia ni panggil asnah tetap di masjid ambo setiap kalau tiap bulan akan bagilah pada dia. Dia apa tu antara balas balik dia pada agama. Bukan pada masjid, pada agama. Agama panggil kita ni golongan asnah. Anda sedikit lah. Kita golongan asnah, orang memberi pada kita apa yang kita boleh sumbangkan pada agama. Setiap orang masing-masing ada sumbangan dia. Orang miskin ada sumbangan dia, orang asnah ada sumbangan dia, orang kaya ada sumbangan dia. Tidak sama sumbangan setiap orang, ada perbezaan masing-masing, ada kelainan dia masing-masing. Maka kita lah kena cari apa yang perlu kita letakkan amalan kita untuk kita ni istiqamah. Banyak macam anak mungkin ambo tu, arwah tu, dia memang istiqamah. Mari semua masjid, mari semua mari. Dan masa hari sebelum dia meninggal tu, hari sebelum dia meninggal tu dia tak mari masjid. Ambo tanya, "Wana kata idi tak mari masjid lama ni." Dia sakit tak Imam? Sakit kau? Tak apa, kita mau buat pergi rumah dia, buat pergi piti. Kemudian kita tak khabar Wana. Memang dia keadaan sakit. Dia sakit dia tak payah kau okey. Sakit dia tak kau okey. Tapi muncullah keluarga dia ada mari masjid apa semua. Koyak apa sepal-sepal tu. Lepas tu 2-3 hari lepas pada tu meninggal dia. Dan meninggal dia pada waktu malam. Pada waktu malam meninggal dia. Dan orang panggil solat jenazah dia tu separuh masjid. Itulah pada hari tak silap ambo, pada hari Selasa, hari Kejo. Pada hari Kejo boleh ramai. Boleh ramai. Orang yang panggil tu Allah bantu dia. Sebab dia bantu agama Allah mengimarahkan masjid. Mari buat amal di masjid. Program-program masjid. Dia tu semua program-program masjid. Kalau contoh lapor lagi, mari. Kadang-kadang dia bel. Tanya sombak dia bel. Bukan lah. Kadang gitu. Kita lagi lah kena carilah. Kena cari amalan satu amalan. Boleh kita kekalkan istiqamah. Boleh buat selalu seumur dah. Untuk alhamdulillah. Alhamdulillah sangat. Tu. Sebagai kita ambil iktibarlah. Kita nak kata kita yang terbaik dah lah. Seperti mana penutup hamba pada pagi pada petang ni. Seperti mana dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu Wa Taala kata ahsanu amalan.
iaitu amalan yang terbaik, tercantik, amalan yang boleh. Bukan aktsaru amalan, bukan amalan yang paling baik sekali dak, paling banyak sekali dak. Allah tak tengok amalan kita tu banyak dak. Allah tengok amalan kita paling comel sekali, paling terbaik sekali yang boleh kita buat. Dan setiap orang berbeza-beza amalan dia. Maka berebutlah kita pada bulan puasa ni, bulan Ramadan ni khususnya. Kita cari satu amalan, atau kita panggil carilah peluang kita pada bulan ni untuk kita kejar. Lagi 10 akhir yang akan datang ni, sama-sama lah kita untuk diri hamba sendiri dan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, supaya kita, Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan iman kita, mantapkan iman kita, istiqamah kita dalam bulan puasa ni dan luar pada bulan puasa seterusnya, dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama sekali ampun kita, ampun dosa-dosa kita. Yang kedua, supaya kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan amalan kita, tapi dengan redha-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, itulah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali kita buat tu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat tu saja dulu petang pada petang ni. Mohon maaf, mohon ampun jika ampun ni ada terkala bahasa ibu-ibu, ayah-ayah, terguris perasa ibu-ibu, ayah-ayah. Mohon ampun, mohon maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada aku sendiri. Hakikat sebenarnya adalah baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.